Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so hari ini kita akan mulakan sesi kita pada bulan pagi ini. Dan saya akan tunjukkan beberapa instrumen yang kita kaji, terutamanya berkaitan dengan tarif dan juga potensi untuk recession, di mana ianya takkan berlaku lah. Kenapa saya bawa topik itu adalah disebabkan oleh Donald Trump telah mengeluarkan kenyataan yang US kemungkinan besar akan berlakunya resesi, tetapi kita tidak nampak perkara itu akan berlaku. Jadi saya akan terangkan menggunakan instrumen-instrumen yang kita boleh lihat potensi untuk adanya perkara tersebut berlaku ataupun tidak. Alright, so macam biasalah, ini adalah kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. Dan semalam kita ada laporan inflasi di mana sudah pun cooling off sedikit, okay, dan seterusnya telah menyebabkan kenaikan di dalam beberapa instrumen, terutamanya di dalam pasaran komoditi emas dan juga US dollar terdapatnya rebound untuk seketika waktu. Dan pada bulan malam ini juga terdapat beberapa news yang penting, terutamanya initial jobless claim dan juga PPI. Okey, yang seterusnya untuk komoditi emas masih lagi didagangkan tinggi disebabkan oleh ketidaktentuan pasaran terhadap tarif dan juga inflasi yang menurun. Paras harga juga berada di atas sokongan bullish Kumu Cloud dan juga Tenka dan juga Kijun Sen membuat persilangan bullish cross menandakan pasaran kekal dalam keadaan bullish pada ketika ini, dan ini juga selari dengan sudut pandang fundamental dan juga sentimen semasa. Jadi anda perlu tahu di mana pergerakan harga pasaran bukanlah disebabkan oleh teknikal tetapi adalah disebabkan oleh fundamental. So tanpa news, pasaran akan bergerak dalam keadaan stagnan. Jadi apabila adanya news ataupun sentimen-sentimen yang berada dekat dalam pasaran akan menggerakkan pasaran dengan lebih volatile lagi. Jadi apa yang berlaku, kenapa komoditi emas ini didagangkan secara positif adalah disebabkan oleh berita-berita yang terdapat pada ketika ini, terutamanya tarif dan juga inflasi, laporan daripada CPI semalam. Buat masa kini CCI ataupun Commodity Channel Index berada di paras overbought dan potensi pembalikan arah ataupun profit taking boleh berlaku untuk tempoh jangka masa yang terdekat nanti. So kalau kita lihat trend masih lagi kekal dalam keadaan bullish momentum, dan Cicospan juga is ahead of price, dan terdapatnya Tenka dan juga Kijun Cross menandakan yang pasaran akan bergerak dengan lebih ke arah bullish pada ketika ini. So sesi dagangan Asia pada bulan pagi ini juga pun menandakan adanya pergerakan positif dan kemungkinan besar akan breakout daripada paras technical resistance sebelum ini. CCI berada di paras overbought dan paras harga juga berada di bawah 45 darjah sebenarnya. Sekiranya melepasi paras tersebut, kita jangkakan akan adanya kenaikan lanjutan ke paras yang lebih positif. Tetapi seperti mana yang saya cakap, CCI berada di paras overbought, so kemungkinan besar akan adanya short term retracement to the downside before continue kenaikan yang lebih lanjut lah, yang disokong oleh sentimen-sentimen semasa. Dan yang seterusnya untuk US 2 yield dan juga US 10 yield. So ini adalah untuk kita melihat adanya inverted yield curve ataupun tidak. So apakah itu inverted yield curve? Inverted yield curve di mana pasaran bond tempoh jangka masa singkat iaitu 2 tahun memberikan pulangan yang lebih tinggi berbanding daripada US 10 yield ataupun tempoh jangka masa panjang. Jadi buat masa kini kita tak nampak benda tu berlaku, dan kenyataan Trump mengatakan yang US mungkin akan mengalami resesi, tetapi daripada sudut teknikal tidak menunjukkan sebarang potensi berlaku lah pada ketika ini. So kita menggunakan US 2 yield dan juga US 10 yield untuk melihat inverted yield curve, tetapi US 10 yield masih lagi memberikan pulangan lebih tinggi berbanding pada tempoh jangka masa singkat dan tiada tanda-tanda inverted yield curve akan berlaku. So currently US 2 yield is at 3.98, US 10 yield 4.29. So basically there is no major sign of recession buat masa kini lah. Okay, so benda tu sebenarnya tak terjadi, dan benda tentang recession ni kita dah cakap lebih kurang 3-4 tahun yang lepas sebenarnya, tetapi perkara tu tidak pun berlaku. Dan untuk mengalami resesi, laporan GDP haruslah menurun sebanyak 3, tak silap saya laporan dia kena 3 bulan berturut-turut harus dalam keadaan yang lemah. Okey, laporan GDP. So buat masa kini tiada
laporan yang menunjukkan ekonomi US dalam keadaan tekanan, jadi recession tidak mungkin akan berlaku pun. Jadi kenyataan Trump itu tidak boleh diguna pakai, dan saya pun tak tahu kenapa dia mengeluarkan kenyataan tersebut, dan seterusnya boleh menyebabkan distortion in the market lah, because of news sebegitu adalah news yang tidak baik untuk pasaran. Jadi instead of kita percayakan news ataupun kita melihat news-news tersebut, it is better untuk kita melihat data berdasarkan teknikal dahulu dan baru kita kaitkan dengan news. Jadi kita tidak boleh menggunakan news semata-mata tanpa melihat daripada sudut teknikal juga. So kedua-dua ini saling bergantung di antara satu sama lain, dan sekiranya kita terima bulat-bulat, ianya tidak akan membantu kita dalam dunia trading. Alright, so jangan lupa pada bulan petang nanti kita akan ada short webinar juga. Saya tak tahu lagi topik apa saya nak bawa, tapi saya akan buatlah sebentar lagi. Saya akan bagi topik yang lain, topik yang saya akan bawakan. Saya akan update dekat dalam Telegram dan sebagainya. Dan yang seterusnya pada esok belah malam kita ada webinar di antara saya dan juga analis daripada Indonesia. Kita akan bawakan kesan terhadap trade war kepada pasaran pada jam 9 malam. Okay, so itu yang kita akan bawakan pada esok hari pada bulan malam. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat berjumpa semua.